Tanggal 20 Jun 1969, lahirlah seorang puteri bernama Nolia binti Ismail bagi pasangan Haji Ismail binti Had dan Hajah Aminah binti Mat Alwi. Beliau merupakan anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tun Sajak pada tahun 1976 hingga 1981. Seterusnya, pada tahun 1982, beliau menyambungkan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kamaruddin. Beliau kemudiannya menyambung pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Teknik Ipoh. Pada tahun 1987, beliau menyambung pendidikan dalam tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin di Taiping sebelum mengorak langkah dalam bidang perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah pada tahun 1991 hingga 1993. Beliau terus menyambung pendidikan dalam bidang perguruan di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2011. Kalau merendam biji selasih, mari minum di dalam cawan. Sudah jodoh bertemu kasih, bagaikan paku lekat di papan. Pada tanggal 23 Ogos 1993, berpautlah kasih, bertautlah sayang antara Cikgu Nolia dan Cikgu Sazali bin Zulkifli. Putera pertama mereka, Muhammad Haziq Fikri, berkelulusan Diploma Mekatronik Engineer, manakala putera kedua, Muhammad Hazim Haikal, berkelulusan Automotive Engineering. Satu-satunya puteri dalam keluarga ini adalah Nurin Farzana yang berkelulusan Aviation Engineering dan putera bongsunya, Muhammad Hazlam Akil, menyambungkan pelajaran di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Cikgu Nolia memulakan kerjayanya sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Bayu pada tahun 1993. Pada tahun 2001 hingga 2015, beliau telah menyambung khidmat baktinya sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Ara. Seterusnya, pada tahun 2015, beliau telah menyambung khidmat bakti sebagai penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Haji Wan Jaafar. 3 tahun di Sekolah Kebangsaan Haji Wan Jaafar, beliau terus menabur bakti di Sekolah Kebangsaan Jelai bermula pada tahun 2018 hingga kini sebagai penolong kanan pentadbiran. Aku sendiri, kulihat foto dan video. Hari ini saya melangkah pergi, bukan kerana jemu, bukan kerana letih, tetapi kerana sampai sudah waktunya. Perjalanan ini panjang dan saya telah menulis bab demi bab bersama kalian, rakan-rakan seperjuangan yang sabar mendidik dan anak-anak murid yang saya cintai sepenuh hati. Terima kasih kerana menjadikan setiap hari saya di sekolah sebagai satu anugerah, bukan beban. Maaf jika sepanjang langkah ini ada salah bicara, ada kekurangan dalam bimbingan saya. Saya tidak pernah jadi guru yang sempurna, tapi saya cuba jadi guru yang ikhlas, dan itu akan saya bawa sampai akhir hayat. Saya tidak tinggalkan sekadar meja kosong dan papan putih. Saya tinggalkan kenangan, tawa, air mata dan doa. Saya bersara, tetapi jiwa seorang guru tidak akan pernah benar-benar berhenti.
Setiap anak murid adalah benih harapan yang pernah saya siram dengan ilmu, kasih dan doa. Dan kalian, rakan seperjuangan, terima kasih kerana bersama-sama mendidik dengan sabar, menyokong dalam senyap dan menceriakan hari-hari yang kadangkala berat. Kalian keluarga kedua dalam hidup saya. Persaraan ini bukan noktah, ia cuma koma. Rehat seketika dari medan ilmu yang penuh cabaran tetapi indah. Saya akan rindukan suara anak-anak yang bertanya, coretan di papan putih dan tawa kita di sekolah. Hello, Assalamualaikum. Saya Cikgu Sazali, suami kepada Cikgu Nolia. Ini membuat ucapan selamat bersara kepada isteri saya yang tercinta dan jadi peneman saya sebagai seorang guru juga selama lebih 30 tahun. Terima kasih. Selamat bersara. Lepas ni kita bolehlah berjalan bersama-sama, meluang masa bersama-sama dengan lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum, nama saya Aziz. Saya anak paling sulung untuk ibu saya, Puan Nolia. Sorry lah gelap sikit, baru balik kerja. Saya nak ucapkan selamat bersara untuk ibu saya. Saya nak doakan untuk ibu saya sihat selalu, semoga dimurahkan rezeki. So sekarang ni dah boleh dah relax, tak perlu fikir pasal kerja. Dah boleh dah plan untuk nak pergi travel mana-mana ke kan. So itu saja daripada saya. Peace. Assalamualaikum. Hai, saya Azim, anak kedua daripada family Salia. So nak buat satu ucapan untuk majlis persaraan mak saya iaitu Cikgu Nolia. So mukadimah dia yang kita nak bagi untuk ni, kita bagi pantun dululah. Hari-hari pergi kerja, tak pernah penat, tak pernah mengeluh penat di dada. Kini tiba masa bersarang, masa untuk bahagia dan bersenda. So Mama, akhirnya hari yang dinantikan untuk semua para pekerja-pekerjaan iaitu pencen lah kan. So tak payah dah lepas ni nak bangkit awal, nak pergi kerja, tak payah fikir pasal mesyuarat, tak payah fikir nak buat jadual macam mana buat semua. So sekarang ni masa untuk berehat lah, masa nak tengok, boleh tengok K-drama sampai menangis kan. Lepas tu boleh tidur lama-lama, boleh jaga kesihatan. Yang paling penting nanti kena jaga cucu lah, insyaAllah. So Haji nak cakap, Haji bangga dengan Mama. Terima kasih kerana tak pernah penat untuk bekerja mencari rezeki untuk membesarkan keluarga kita ni. So lepas ni insyaAllah Haji akan cuba untuk jaga pula family kita. Allah, selamat bersara Mama. Semoga hari pencen, hari bersara Mama ni penuh dengan ketenangan, kegembiraan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Bye. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nurin, the third in the family. Okay, let's go straight to the point. To Mama, or once also known as Teacher Nolia, even for me, I wish you nothing more than happiness in this world, rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang berpanjangan. Okay, now your job is done, you can relax, you don't have to think about school anymore, and just pass your job to the next generation, right? Okay, now your job is only to live your life to the fullest. Go travel, decorate your house, build a garden or whatever. You can do it, okay? I think that's all. I love you, Mama.
Assalamualaikum kepada mamaku yang tercinta. Selamat bersara, Puan Nolia binti Ismail dari Sekolah SK Jelai. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan Mama selama ini sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Mama telah mencurahkan ilmu dan kasih sayang kepada begitu ramai anak murid dengan penuh keikhlasan. Kami sekeluarga amat bangga dengan segala pencapaian Mama. Semoga persaraan ini membawa ketenangan, kesihatan dan kebahagiaan buat Mama. Jasamu dikenang, kasihmu selamanya di hati kami. Dengan penuh kasih sayang dari anak-anakmu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nolia binti Ismail, Penerokanan Pentadbiran SK Jelai. Jasamu akan sentiasa dikenang sebagai tonggak kekuatan dan kecekapan dalam pentadbiran sekolah. Kehadiranmu membawa ketenangan, kepimimpinanmu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Persaraan ini bukanlah satu pengakhiran, tetapi permulaan kepada babak baru yang pastinya lebih indah. Namun, kehilanganmu adalah satu yang besar buat kami semua. Selamat bersara Puan Nolia, dan semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan yang selayaknya bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Puan Nolia binti Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Nolia. Saya lebih mesra memanggil Kak Lia. Terima kasih di atas bimbingan, nasihat, bantuan dan sokongan yang Kak Lia berikan kepada saya sepanjang saya menjadi penerokanan Curriculum dan penerokanan HEM. Saya doakan Kak Lia bahagia menikmati hari-hari persaraan bersama keluarga. Sayang Kak Nolia, terima kasih di atas segala-galanya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di tepi sawah, tepi gunung, bersarapan bersama, makan bersama. Jumpa lagi. Sayang Kak Nolia. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Nolia. Selamat bersara dan selamat baju jaya. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih di atas tunjuk ajar dan sokongan yang diberikan kepada saya. Dengan ucapan terakhir, selamat bercuti panjang dan boleh berjalan selalu. Terima kasih daripada saya, Ustaz Ehsan. Cantik, ceria, memberi inspirasi, dedikasi, caring and loving. Satu je, tegas, gorgeous, putih, orang baik-baik, cantik, toleransi. Cikgu Nolia cantik. Cikgu Nolia ratu TikTok, sangat memahami. Cikgu Nolia memang best. Comel, awesome. Cikgu Nolia seorang yang sangat baik hati dan sangat membantu. Terima kasih Kak Lia. Cikgu Nolia seorang yang cantik, baik hati, ramah dan suka membantu semua orang. Cikgu Nolia sporty. Terima kasih Cikgu datang melawat saya. Cikgu Nolia baik. Cikgu Nolia kesayangan semua orang. Selamat bersara. Officially saya farewell. Terima kasih Cikgu Nolia. Untuk Puan Nolia, bukan mudah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada insan yang begitu dihormati dan disayangi. Segala sumbangan yang telah diberikan tak dapat kami balas. Semoga setiap langkah selepas ini lebih bermakna dan diberkati oleh Allah. Selamat bersara dan selamat menikmati kehidupan yang lebih tenang. Assalamualaikum Cikgu Nolia. Selamat bersara, selamat berehat. Terima kasih di atas segala tunjuk ajar dan khidmat bantu di sekolah. Semoga terus ceria, terus bahagia, terus menabur bakti di rumah pada ahli keluarga, pada masyarakat.
Semoga rezeki bertambah, hasil durian bertambah, hasil kedai bertambah, dan terus kurangkan manis dalam minuman, banyakkan manis dalam senyuman. Bye-bye, jumpa lagi. Mainlah kantin selalu bawa oleh-oleh.